30 hari, 30 soalan matematik bersama Cikgu Debbie. Ini adalah hari yang ke-16. Form 3, korang dah belajar indeks. Okey, apa yang kita akan buat? 8 darab 3 terus. 24. Sifir kena hafal guys. X dengan X tu boleh kahwin. Kerana dia punya asas sama, indeks dia lain tak apa. Kalau asas sama boleh kahwinkan jadi seorang macam tu. Buat apa? Tambah. So kalau dia darab, you perlu apa? Tambah. Okey. Kalau dia bahagi, kejap lagi kita buat. Bahagi dengan 6x4 dulu. Okey, kita settle satu-satu. 24 bahagi dengan 6. Sifir. Dapat 4. Okey, X dengan X. Yang ni kita dapat berapa dulu? Kita dapat 13. Kalau dia bahagi korang, boleh kahwinkan dengan X ni. Tahu kenapa? Sebab asas dia sama, indeks dia lain. Kalau dia bahagi, kita jadikan apa tadi? Kalau darab, tambah. Kalau bahagi, tolak. Very good. Maka jawapan kita adalah kuasa 9. Itu jawapan dia. Kalau korang nak beli kalkulator Casio Classwiz 570EX original, boleh tekan back kuning. Perlu perlu ada calculator untuk exam korang. Perlu ada calculator dari form 1 sehingga form 5 students. You should have this calculator. Cikgu jual yang pink dengan yang biru. Cikgu Debbie adalah official dealer for the Marker Corporation, iaitu the main distributor for these calculators in Malaysia. So you guys boleh tekan back kuning sekarang. Pada aspirant student yang nak last minute study, inilah buku dia untuk korang rujuk dan buat. Maksud dia kan, dalam masa seminggu korang rasa boleh habiskan this buku. Tahu kenapa? Sebab dalam ni cikgu dah letakkan jawapan sekali. Cuba tengok. Okey, cikgu dah letakkan jawapan dengan cara buat sekali kat dekat buku ni. Ni nama dia fast track kerana dia senang untuk korang rujuk kat mana-mana, boleh bawa sekali. Soalan jawapan dah diberi dan juga korang boleh scan QR kat depan. Cikgu bagi 16 video tutorial. Nak tahu tak? Cikgu masukkan sekali 4 jam punya webinar SPM untuk korang.